Pukul 6 pagi. Aku bangun dengan pinggang sengal. Aku tak tahulah aku tidur semalam macam mana rupa. Sekarang aku tengok Oyen kongka bantal. Dia tidur macam bayar sewa rumah ni. Apalah nasib dapat Oyen? Nasib comel. Kalau tahu perangai macam ni awal-awal lagi dia letak dekat pasar. Bila aku buat roti bakar, dia duduk depan aku macam cikgu disiplin. Aku tahu dah, miau sekali. Aku tahu dah, telur lembut dia punya. Kita tutup cerita. Aku tengah zoom dengan bos. Tiba-tiba Oyen naik meja, terkejut aku. Yelah kan tengah meeting dia duduk atas keyboard. Tapi semua orang puji dia comel. Aku nak tengok drama Korea. Tiba-tiba dia tekan remote, terus keluar dokumentari ikan paus. Aku syak dia rindu saudara dia kat laut. Petang-petang aku buka YouTube nak buat senaman. Baru nak plan 10 saat, Oyen datang dah. Aku tahu dah meniarap